Assalamualaikum. Sawadikap. Abang mu nak buat tom yum nam kong. Jom kita tengok cara-cara dia. Lucu. 1 biji bawang Holland, 2 tangkai cili padi yang diketuk, 4 batai akar ketumbar, 2 batai serai yang diketuk, 1 biji tomato, daun ketumbar, udang, cendawan, isi air, dan bahan paling penting sekali, paste tom yum. Mula-mula sekali kita masukkan air, serai, bawang Holland, akar ketumbar, cili padi dan tomato. Masuk 2 sudu paste tom yum. Kita rebus sehingga mendidih. Okey, tom yum kita gelegak dah. Boleh masuk air, masuk udang, masuk cendawan, masuk sedikit garam, masuk daun ketumbar. Okey, mendidih molek dah tu. Boleh tutup api. Kita perah dengan asam lima. Siap kita punya tom yum nam kong. Inilah hasilnya. Terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.